Assalamualaikum. Sekarang pukul 10.07 malam 10.07 malam. Memandangkan perut saya lapar, so saya ajak orang rumah saya cari makan. Lapar sangat ni. Kat mana kita nak makan? Jom, saya bawa korang. So kita akan ke Pak Maon Western. Kita dah sampai kat Pak Maon. Masak apa? Okay, ni chef. Chef Chef tu duit raya tu Raya kena lebih sikit. Okay, padu. Masak apa, Mat? Ada masak apa? Cleaning. Fresh. Refresh. Okay, ini chef Chef profesional Chef profesional. Okey, makanan kita dah sampai. Ni apa? Chicken grill. Tengok chicken grill dia. Air. Saya punya dah sampai. Ni apa? Nasi goreng. Okey, nasi goreng lamb grill. Okey, nasi goreng lamb grill. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya nasi goreng, dia punya rasa cukup. Dia punya masin, nasi dia lembut. Cukup memang cukup. Dia ada bagi sekali kentang. Sausage. Dengan lamb. Kau boleh angkat pula. Alamak. Dengan lamb Nasi goreng lamb grill. Nasi goreng kampung lamb grill. Memang sedap. So korang yang mana nak cari makanan area Tangkak, korang boleh singgah Pak Maon Western. Recommended. Memang recommended. Kita cuba rasa dia punya daging. Kita cecahkan dengan dia punya black pepper. Kuah black pepper, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Daging dia lembut. Lepas tu juicy. Lepas tu kuah black pepper dia yang first kali dia pekat dan cukup rasa. Manis dia cukup, masin dia cukup, masam dia cukup, semua cukup. So kepada peminat black pepper, lamb chop ke, lamb grill ke, korang boleh pergi ke Pak Maon Western. Memang recommended. Okey, perut pun dah kenyang. So kepada orang-orang Tangkak ataupun sesiapa yang berada di Tangkak, kalau korang lapar, korang boleh singgah ke restoran Pak Maon Western, okey? Jom.